Orang beriman, kalau dia buat sikit saja baik pun sudah dikira, apatah lagi kalau dia buat banyak. Kalau dia buat banyak, cuba kita renung, cari amalan yang paling sikit pahala. Paling sikit, tuan-tuan boleh sebut amalan apa dia? Paling sikit pahala. Pahala sikit, paling sikit besar mana? Gapo dia amalan yang paling sikit pahala? Cuba sebut. Kita kata, kalau kita jumpa tepi jalan, kita jumpa kayu, rati kayu yang membahayakan, kita jumpa ada paku, ada besi kawat, boleh memudaratkan orang. Kalau kena, boleh membahayakan orang. Kayu ada paku, duduk tepi jalan, kita pun alih. Pahala tu kecil ke besar? Besar. Lepas tu nak cari mana pahala kecil? Cuba cari. Apa dia pahala kecil? Kalau Nabi kata bisyiqqi tamrah, ittaqun nar bisyiqqi tamrah, takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan kamu bersedekah separuh kurma. Kita ambil kurma, kita makan separuh, kita bagi kat orang separuh kurma, belah dua, dan mau ambil separuh, kawan separuh. Kalau separuh beri ke dia tu kecil ke besar pahala? Buah kurma, haji kita bagi buah kurma ke orang, makan separuh, beri separuh. Dalam hidup kita ni pernah ke tidak? Tak pernah kan? Tak pernah. Dia kecil buah tu. Kita belah buah lima, contoh buah lima. Dia buah lima ni dia ada apa ni? Dia panggil apa? Ulah. Wis ulah. Kaji wis ulah kau orang. Ambil solah sore. Tak pernah juga. Kuih-kuih wis putih. Kan? Buah jambu. Buahnya. Buahnya wis kau orang. Wis kau orang sabuk kita ambil isi aja. Tak rajin juga. Nak cerita apa dia? Yang paling kecil. Tak ada, tak jumpa.